ins puariha implantasi rambut. Idanya bahkan Hanasiah menerima takdir daripada Allah. Yang muda kagejo dah pelihara, dah jaga. Oh kahana dia kan alhamdulillah. Hana payah tak kohle, hana payah tak minyak le, hana payah tak sebul le. Dan mana sunat dan mana wajib kamu dah. Maka milih anak dia lagi nyan. Itanya kagejo qada harus siap menerima qada dan qadar. Bagaimana yang dia yubau lelom pula ulam yang yu pula hana ada pula yu pula bakai nak hasil yu pula padenya hana ada pula dia pula kan ungau tanya nampak cok cuma hukum tang termasuk haramnya merubahkan apa yang telah ditakdir oleh Allah kepada kita. Kata kedi putih dia cet tikedi hana dia pula nyan ken buat mandum tapi ke yang nak bermanfaat pulalah tanaman, pulalah padi, buah-buahan dan sebagainya dapat kita petik hasil. Pula rambut merepotkan, menyelumi je mangap dah tugut, menyogong terusnya ibadat tugut. Jadi anak but minta but. Demikian.